Kami hari ini rasa terpanggil dan rasa prihatin dengan nasib pekerja-pekerja daripada Jana Niaga yang jadi mangsa kezaliman Unicell ini melalui Menteri Besarnya yang cakap pun tak betul. Selama ni Menteri Besar dia menafikan Unicell diambang kerugian, katanya kewangannya cukup dan sebagainya. Hari ini terbukti apa yang dikatakan oleh Menteri Besar itu tak betul, dan pekerja-pekerja ini sebagai saksi, dan bagi pihak Gerakan Prihatin Rakyat Selangor, kami minta tuntut supaya Unicell tolong selesaikan gaji sebelum Hari Raya Aidilfitri kepada pekerja-pekerja ini yang juga mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga, anak-anak dan sebagainya. Betul. Untuk mereka berhari raya seperti orang lain juga. Daripada pihak Jana Niaga sudah tentu mereka tidak mempunyai wang kerana tuntutan mereka sebanyak hampir 15 juta tidak dibayar oleh Unicell. Jadi atas rasa terpanggil itu dan prihatin ini, kami menyatakan sokongan penuh bahawa sesuatu tindakan perlu dilakukan segera oleh pihak-pihak yang berkaitan, dan saya nak tuntut supaya MQA siasatlah Unicell ni daripada buat satu audit yang terperinci mengenai segala kelulusan yang dalam bidang kuasa MQA. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan negeri kalau perlu cari jalan, kerana mereka telah mengumumkan ada wang daripada Selangorku, ada wang peruntukan dan sebagainya digunakan, termasuk yang diperuntukkan untuk membela saudara Rafizi Ramli, boleh dibuat. Mengapa rakyat yang bekerja, mereka ini hanya bekerja makan gaji untuk kehidupan seharian, bila tidak dibayar kepada majikan mereka, saya tidak langsung beri kesan jangka panjang dan juga kesan kepada mereka menyambut Aidilfitri. Jadi kita minta Tan Sri Khalid selaku Menteri Besar dan kerajaan negeri yang bertanggungjawab terhadap Unicell ini, tolong fikirkan dan bertindak segera sebelum Aidilfitri, sebelum mereka ini membuat tindakan yang lebih drastik lagi.